Nah, nah, saya nak share pasal intipati Belanjawan Madani 2026. Pasal sektor hartanah, nak dengar tak? Dengar pasal. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Jadi hari ini saya nak memberi sikit ulasan berkenaan dengan Belanjawan 2026 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri, especially untuk bidang hartanah. Jadi apa kita nampak dalam bajet belanjawan untuk kali ini? Untuk hartanah, antara apa perkara yang kita nak beritahu kelebihan-kelebihan untuk kali ini, yang pertama adalah package stamp duty untuk pembelian hartanah masih diteruskan. Itu termasuk klien tak perlu bayar stamp duty lah untuk harga rumah berharga RM500,000 ke bawah sehingga bila? Sehingga 31 Disember 2027. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pinjaman perumahan bagi pembeli rumah pertama akan dapat sehingga 120%. Ingat tu, 120%. Jadi skim pertama lah. So diteruskan juga. Dan yang ketiga adalah untuk pinjaman kerajaan, yang mana sebelum ni limit setakat RM750,000, so dinaikkan jadi sehingga RM1 juta. Itu yang pertama. Yang kedua pula, kalau sebelum ni kalau pernah ada pinjaman kerajaan untuk rumah pertama, so kalau nak beli rumah kedua kena settle dulu ataupun buat loan bank. Jadi yang ni untuk yang terbaru ni dah tak perlu. Jadi maksudnya bila kalau dah ada rumah pertama dengan loan kerajaan, so boleh beli rumah kedua pun guna loan kerajaan juga. Ni satu inisiatif penambahbaikan terbaik yang telah pihak kerajaan Perpaduan buat. Jadi so itu sebuah ringkas daripada saya. So jangan lupa like, komen, follow dan share untuk info-info terkini berkaitan dengan. Sekian, terima kasih.